Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tak tahu nak mula dari mana, sebab saya rasa pada rakan-rakan saya sudah pun banyak bercakap tentang dunia kesusastraan. Cuma saya rasa kesusastraan sebenarnya kadang-kadang memberikan impak yang luar biasa. Saya membawa saudara-saudari semua ke satu sejarah Pearl Harbor, bagaimana orang Jepun, General Yamamoto mendapat idea untuk menyerang Pearl Harbor. Saya ada membaca satu buku. Rupa-rupanya General Yamamoto mendapat idea untuk menyerang Pearl Harbor dengan beberapa puluh kapal terbang jet pada waktu itu. Kita 1941 setelah membaca sebuah novel yang ditulis oleh seorang penulis yang banyak menulis isu-isu perang, iaitu tak silap saya namanya Bywater, ya, dalam novel The Great Pacific War. Jadi Yamamoto membaca novel tersebut dan dia mendapat idea bagaimana kita nak kalahkan Amerika Syarikat. Jadi itu satu peristiwa sejarah yang benar, dan daripada situ kita lihat bagaimana kesusastraan itu boleh menyumbang kepada kesukaan peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Jadi hari ini sebagai penulis yang baru, saya juga baru saja menulis, tidaklah terlalu lama. Kita tiba-tiba saja dilahirkan dalam satu situasi di mana orang-orang Islam diberi satu tanggapan yang negatif. Jadi kita sebagai seorang penulis, siapapun kita, harus bertanya, di mana kita harus berdiri, di mana harus kita berjuang, dan kepada siapa harus kita tujukan peluru-peluru yang datang dalam fikiran kita itu. Jadi hari ini itu yang harus kita fikirkan. Okay. Baru-baru ini saya melihat satu filem bulan Januari, selanjutnya rendition, cerita bagaimana satu orang watak ni, dia bercerita tentang dasar luar Amerika Syarikat ketika hendak menghapuskan pengganas. Jadi dalam pengganas coach ni adalah Amerika Syarikat tujukan khas kepada pejuang-pejuang Islam. Jadi dalam filem tu saya rasa mungkin saudara-saudari pun dah menonton filem ini, sebab filem ini memberkatakan tentang satu persoalan teroris. Saya tidak mengatakan pejuang perang Islam itu teroris. Malah mereka lah yang berjuang atas agama kita. Tapi yang saya nak cerita di sini, dalam film tersebut, bagaimana seniman barat memberikan satu figure, satu wajah yang sangat kepada pejuang-pejuang Islam melalui media kontemporari. Jadi saya rasa saudara-saudari sebagai seorang penulis tentu memahami seni pada masa sekarang ini tidak sahaja dilihat sebagai satu yang indah. Filem telah digunakan sebagai satu media untuk memburuk-burukkan, untuk mencipta satu manusia pada zaman hari ini. Jadi sebab itu saya bermula hari ini untuk bertanya di mana saudara berdiri, ke mana saudara nak pergi, ke mana saudara-saudara nak berperang. Sebab Nazmi kata kita bercakap tentang jihad, lepas tu dia memperkenalkan diri saya ni seorang penulis yang keras. Saya pun tak tahu keras di mana. Okey. Apa lagi saya nak cakap ya? Jadi kalau kita masuk dalam dunia kesusastraan, dalam tradisi Islam, kita tentunya tidak akan lupa menyebut beberapa nama yang besar. Kalau dalam zaman yang dahulu, tentunya kita sebut tradisi-tradisi penulisan, seperti Rumi, Hafiz atau banyaklah. Dan yang lebih moden Iqbal. Iqbal bagi saya pertama mungkin jadi ini yang dagu lah. Okey. Jadi kita lihat bila kita membaca karya-karya Iqbal, saya hanya tidak mampu boleh membaca dalam bahasa Arab, tapi tidak mampu berbahasa Arab dan memahami Arab dengan baik. Jadi saya baca puisi-puisi Iqbal yang asalnya banyak ditulis dalam bahasa Parsi dan Urdu. Jadi keindahan bahasa tu masih kekal. Dan kita tengok persoalan-persoalan yang diungkapkan oleh Iqbal, akhirnya dia menyentuh dasar yang paling dalam hati manusia, iaitu hati kita sendiri. Jadi itu peranan Iqbal pada waktu itu. Jadi peranan kita di mana? Saya cakap apa ya? Hari ini kita tengok, selain daripada orang Islam diburuk-burukkan dalam media, kita lihat timbul pula satu golongan menamakan Islam juga.
mereka di Asia, khasnya di dunia Nusantara sedang mencengkam pupuk dalam dunia pada hari ini. Di Indonesia sebagainya, beberapa tokoh fi asyauqani, saya di pihak dia di kami. Mereka cuba membawa gerakan ataupun idea-idea yang dikatakan berasal daripada Ibn Rushd. Memang kalau kita baca sejarah Eropah pun, memang Eropah bangun kerana idea-idea Ibn Rushd pada tahun 1200. Sebagai intelektual Eropah pada zaman dia tersebut membawa masuk idea-idea Ibn Rushd ni ke Eropah. Dan hari ini, ketika majoriti ulama sudah pun menolak idea-idea Ibn Rushd, tiba-tiba saja kita lihat ada satu gerakan anak muda yang cuba mengembalikan tradisi pemikiran Ibn Rushd ke dalamnya pemikiran Islam khasnya yang berfokus kepada Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia jelas mereka diberi sokongan yang kuat dari belakang. Mereka menggunakan sebagai satu cabaran ideologi mereka. Di Malaysia kita lihat di Malaysia itu berlaku namun jelas. Jadi benda itu tidak akan berlaku. Saya rasa pada ni idea mereka akan terus berkembang. Saya lihat di sinilah peranan utama penulis sekarang ni sedang belajar di Al-Azhar. Kerana anda mengharap saya bukanlah orang yang belajar secara sistem dalam bidang agama. Jadi ini semua sebenarnya memegang yang besar. Bukan setakat menulis depan komputer, print lepas tu TikTok sendiri. Kita siap, orang puji, gembira. Macam itulah kita menulis, maka kita akan ke mana. Jadi saudara-saudari harus menetapkan satu sasaran. Di sini saya lihat ancaman Islam liberal harus dilihat sebagai satu ancaman yang besar. Dan mereka sahaja harus ditentang dalam dunia fikiran. Malah kita lihat apabila mereka menggunakan medium seni dengan sebaik-baiknya, maka saudara semua juga perlu menggunakan medium seni masuk ke kesusastraan, termasuk filem. Kita belum lihat lagi seorang siswa atau siswa dari Al-Azhar bagi seorang pengarah filem. Filem memainkan satu peranan yang besar dalam dunia moden. Begitu dengan kesusastraan. Malam kita tengok ustaz-ustaz kita atau ustazah-ustazah kita balik dan memikirkan medium seni. Pada zaman moden kita lihat anak-anak muda, medium seni itu dah jadi makanan mereka. Jadi saya rasa cukup itu. Jadi saya rasa lepas ni kalau ada apa-apa soalan, saya lebih suka bertanya. Saya lebih suka ditanya kerana saya tahu di mana saya nak buat. Macam ni saya pun tak tahu saya bermula di mana, berakhir di mana, tiba-tiba dia habis. Tapi saya harap apa yang saya perkatakan tadi itu dapat direnung-renungkan. Rasa peranan sadari sebagai orang yang mempunyai kefahaman yang mendalam. Ini saudara-saudari harus bertanggungjawab untuk berjuang bersama-sama, tidak sahaja dalam satu sastra, ajak cerpen, novel dan sebagainya. Malah saudara sendiri harus malah masuk ke media-media seni yang sangat asing. Golongan agama memasukinya seperti filem, cerita filem dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Sekarang jemput kepada Ustaz Nazmi untuk memberikan tazkirah pada petang ni.